Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kali ini kita akan teruskan video tajuk santai kita bagi minggu yang kedua. Kita sambung semula ayat 134 bagian yang kedua, insya-Allah. Jadi bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تسألون عما كانوا يعلم. Okey, sekali huruf waw. Wa. Muncung mulut baik-baik pada makhraj waw, tak kira baris. Wa. Wa. Wala. Pada lam baca dua harakat mad asli. Lam makhraj tepi hujung lidah kita. Okey, tepi hujung ni hujung. Tepi hujung sebelum hujung ni tepi menyentuh pada gusi gigi atas. La. La. Kemudian panjang dua harakat. Suara naik ke rongga mulut. Bukan wala. Bukan ke hidung. Wala, la. Suara mesti naik ke mulut untuk bacaan mad. Wala tus. Pada huruf ta, ujung lidah kita menyentuh pada belakang gigi kacip atas tempat gigi tumbuh. Tu, muncung mulut untuk baris hadapan. Dhammah bermakna muncung. Mulut kita ke depan. Okey, untuk baris depan mesti kena muncung. Tak boleh sebut tu. Tu, tak nak. Tu. Tu. Tus. Pada sin kita tarik balik. Sin ujung lidah menyentuh pada belakang gigi bawah. Kacip bawah. Sa, su. Ini sukun. Tus. Tus. Dia ada sifat desiran. Sifat tunggal sin. Kemudian sekali dengan rokhawah. Suara jangan terputus. Dan tus. Yang tu tak nak. Tus. Tus. Lu. Ketat bunyi. Hamzah pangkal kerongkong. Lu dua harakat mad asli. Suara mesti ke rongga mulut masa panjang tu. Huruf lam tepi ujung lidah dulu pada gusi gigi atas. Kemudian suara naik ke rongga mulut. Lu. Wala tus'alu. Mad asli. Bukan tus. Jangan tawalud pada sin. Tus. Wala tus'aluna. Pada nun. Nun. Tak kira baris. Okey, sama ada baris ke tidak ada, mesti ada sifat gunnah. Suara naik ke hidung. Nah. Bila kita tekan, hidung kita tersekat sebab di situ tempat gunnah kan. Suara akan naik ke hidung. Jadi nun semula jadinya memang sentiasa ada sifat gunnah. Cuma kadar dia berbeza-beza. Pada nun yang berbaris, gunnah angkas. Nah. Tus'alu. Tus'a. Tus'aluna amma. Huruf Ain. Tengah kerongkong Luna. Amma. Kemudian wajib al-gunnah. Mim. Huruf bibir. Suara naik ke rongga hidung. Pada mim ada sifat gunnah akman. Amma. Ma. Suara ke rongga mulut balik. Hidung. Dengung. Kemudian panjang ke mulut. Amma. Ma. Masa sebut ma tu, dah tak ke hidung dah. Pada mim je. Ma. Yang memanjang tu suara ke rongga mulut. Amma. Ma. Dia bukan terus ma. Ke hidung terus tak. Amma ka. Kaf. Dua harakat. Mad asli juga. Okey. Kaf huruf yang nipis. Nu pun sama. Kanu. Kanu. Tu waw mat. Alif tu tidak dikira alif bulat tu. Okey. Ada tanda bulat pada alif. Tapi sebab panjang kat sini sebab waw mat. Kanu ya'ma. Ya. Pada ya tengah lidah. Antara lidah dengan langit ada ruang. Ya. Okey. Dia tidak menyentuh. Macam jim. Kalau jim dia sentuh. Ja. Ya tak? Ya. Ada ruang. Ya. Pada ain lunakan tengah kerongkong ada sifat tawasud. Jangan ya. Suara ke hidung tak nak. Ya. Ya. Tengah. Ya. Ma. Pada mim. Okey. Mim satu harakat. Kemudian ada dengung sedikit. Oh, dengung yang angkos sedikit saja. Ma. Ya. Malu. Pada lu. Okey. Kat sini selepas huruf lam ada waw mad. Jadi bila waqaf di depan dia ada nun kan. Bila waqaf kita matikan huruf akhir. Jadi ma'adil sukun ambil 4, 2, 4, 6 kita ambil 4 harakat. 4 harakat panjang, 1 harakat gunnah pada nun, gunnah naqis. Ya malu.
Un. Habiskan dulu empat. Lun. Baru nun bunyi en. Okey. Lagi sekali. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi pada video tajuk santai minggu yang ke-3. Barakallahu fikum jami'an.